dan saya percaya dalam rancangan RMK13 untuk mengurangkan kebergantungan pengambilan pekerja asing. Jadi ini merupakan elemen-elemen yang terbaik yang boleh diambil kira oleh pihak kerajaan bagi KLAP menguruskan sepenuhnya urusan pengambilan pekerja asing, dan itu adalah menjadi harapan kami, dan kita nak dalam 5 tahun akan datang kalau kita tengok di luar sana semua memakai uniform yang sama. Jadi kita tahulah kalau kita kata pekerja asing saja sinonim dengan KLAP. Jadi contohnya kita dah terapkan di sini semua mempunyai uniform yang sama. Dekat luar sana pun dah tahu pekerja-pekerja yang ada di luar sana mempunyai sijil akreditasi, kemahiran dan seterusnya, meningkatkan produktiviti di dalam industri pembinaan. Itu menjadi harapan utama saya lah, supaya kerajaan mendengar rancangan ini untuk kita sama-sama memastikan KLAP terus menerajui sektor pembinaan di dalam 5 tahun akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke podcast by Ice Forward. Hari ini kita ada bersama tetamu, seorang tetamu yang istimewa yang merupakan seorang ketua, seorang figura yang membangunkan Construction Labour Exchange Centre Berhad, KLAP, iaitu anak syarikat Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Bersama kita yang berbahagia Datuk Abdul Rafiq bin Abdul Rajiz, Ketua Pegawai Eksekutif KLAP, yang akan membicarakan mengenai peranan besar KLAP di dalam industri pembinaan Malaysia. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Okay, so thank you so much. So we are very happy lah untuk Datuk bersama kami pada hari ini. Okay, sebab kita tahu KLAP sebenarnya merupakan satu organisasi yang terlibat di dalam pengurusan pekerja binaan asing, dia punya betul. Macam tu. Jadi Datuk, di kesempatan ini kita mohon supaya Datuk ceritakan apakah itu KLAP dan apakah itu peranan KLAP kepada industri binaan. Baik. Terima kasih kerana mengundang kami, mengundang saya pada hari ini. Pertama kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali, KLAP adalah sinonim dengan nama Construction Labour Exchange Centre Berhad. Telah ditubuhkan pada tahun 2003 dan merupakan anak milik syarikat milik penuh CIDB. Kita telah beroperasi hampir lebih kurang 22 tahun sekarang. Wow, 22 tahun 22 tahun. Dan alhamdulillah kita telah menguruskan hampir 250,000 pengambilan pekerja asing sehingga kini selama 22 tahun. Ini merupakan pencapaian yang terbesar yang pernah kami lakukan. Dan untuk makluman semua, kita telah mengadakan, kita sebenarnya sebuah syarikat yang berpekalan di Kuala Lumpur. Tugas kami adalah menguruskan pengambilan pekerja asing di bawah sektor pembinaan yang menguruskan 100 permohonan ke bawah. That means kalau kuota 100 orang ke bawah wajib melalui KLAP. Jadi sepanjang perjalanan kami telah menguruskan hampir 250,000 pekerja asing dan telah melibatkan kontraktor daripada G1 hingga G7. Ramai yang kita berurusan lah. Dan di samping itu juga kami mempunyai beberapa lagi peranan seperti akreditasi pengambilan pekerja asing, akreditasi kad hijau, di samping juga dipanggil SAS, iaitu Site Attendance System. Ini merupakan peranan utama kami. Yang paling penting adalah pengambilan pekerja asing. Bermaksudnya KLAP ni kan, Construction Labour Exchange Centre Berhad, KLAP, ditugaskan berperanan khas untuk hanya menguruskan pekerja binaan asing. Ya, betul. Ya, bila kita sebut pekerja binaan asing, iaitu mereka adalah yang datang daripada luar negara Malaysia. Betul. Ia melibatkan hampir 14 buah negara sumber yang telah diluluskan oleh kerajaan. Maka itu yang kita bawa masuk pekerja asing, di samping juga menguruskan kebajikan mereka di sinilah. Dan setakat ini kita telah berperanan, kita telah serve ataupun kita telah berkolaborasi hampir dengan 12,000 kontraktor
yang berpangkalan di seluruh Malaysia, di Semenanjung Malaysia. Betul. Saya difahamkan bahawa Datuk dan juga Clap mempunyai satu pencapaian terbaru, iaitu bekerjasama dengan satu kerajaan yang melibatkan mengenai penghantaran pekerja-pekerja binaan. Mungkin Datuk boleh terangkan dengan lebih lanjut? Baik, sebenarnya kalau kita tengok sejak 31 Mac tahun 2023, kerajaan telah membekukan pengambilan pekerja asing. Di mana hampir 2 tahun pengambilan pekerja asing dibekukan, pekerja tidak dapat masuklah. Tapi alhamdulillah baru-baru ini kami telah berkesempatan diberi kepercayaan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga kerajaan, iaitu menguruskan pengambilan pekerja-pekerja yang sekarang ini terkandas. Terkandas ada lebih kurang 18,000 pekerja dari warga negara Bangladesh. Mereka sepatutnya masuk tempoh hari, walau bagaimanapun dengan dasar kerajaan membekukan, mereka tidak dapat masuk. Oleh demikian, kerajaan memohon Clap untuk membantu pengambilan pekerja asing ini yang ada lebih kurang berjumlah hampir 8,000 pekerja asing, dan kita telah bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Bangladesh dan juga Kerajaan Malaysia untuk menguruskan pengambilan ini supayanya kita dapat membantu pekerja-pekerja yang telah terkandas ini untuk masuk di sektor pembinaan. Hanya Clap saja dan juga sektor pelancongan dibenarkan untuk memasuk 8,000 pekerja asing ini. Ini merupakan satu pencapaian dan juga achievement daripada Clap lah. Tahniah Datuk tahniah sebab saya rasa dengan peranan ni kan dia akan lebih memberikan confidence keyakinan kepada negara-negara luar untuk menggunakan perkhidmatan Clap macam tu kan. Itu sebenarnya satu kepentingan yang perlu kita wawarkan pada hari ini kan. Betul Datuk kan? Boleh saya tahu tak Datuk, siapakah supporter terbesar Clap ini? Kalau kita tengok, kalau kata supporter terbesarnya sudah semestinya iaitu CIDB sendiri dan juga Kementerian Kerja Raya, dan tidak lupa juga supporter terbesar kami adalah Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Sumber Manusia. Tanpa sokongan mereka, sudah pasti pengambilan pekerja asing ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Okey, bermaksudnya Datuk dan Clap juga mempunyai hubungan yang rapat dengan kementerian-kementerian yang Datuk sebutkan sebentar tadi. Betul. Okey, jadi saya rasa Datuk telah memberikan satu penjelasan yang jelas mengenai peranan dan kepentingan Clap di dalam industri pembinaan Malaysia. Kita akan berehat dan kita akan datang sebentar lagi untuk mengetahui apakah lagi peranan-peranan penting Clap. Kita ke podcast by Ice Forward bersama saya Ketua Pegawai Eksekutif Clap. Sebentar tadi Datuk telah menerangkan mengenai peranan penting Clap dalam memastikan industri pembinaan berjalan secara lancar dan berkesan daripada segi tenaga kerja, terutamanya melibatkan pekerja binaan asing. Jadi Datuk, seterusnya kita nak menceritakan mengenai SKKP. SKKP. Jadi Datuk sila jelaskan ataupun terangkan apakah nama panjang untuk SKKP tersebut. SKKP nama panjangnya Sijil Kompetensi Kemahiran Pekerja, atau lebih sinonim dengan nama akreditasi. Dipendekkan nama akreditasi lah. SKKP ini sebenarnya telah lama diwujudkan oleh CIDB semenjak tahun 2011 dan di bawah Akta 520, maka mensyaratkan semua pekerja asing di dalam sektor pembinaan mesti dan wajib menjalani kursus akreditasi. Kursus akreditasi ini ada sebanyak 25 trade dalam jadual ketiga Akta 520, tapi pada program kali ini kita ingin memfokuskan kepada beberapa trade yang diguna pakai di dalam sektor pembinaan. Kalau kita tengok, kita nak fokus kepada 6 trade, iaitu tukang kayu, tukang batu, ikat bata, plasterer, dan ini merupakan trade-trade yang dibenarkan yang kita nak fokuskan pada kali ini. Untuk makluman semua, ada seramai 638,000 pekerja asing
yang berdaftar di dalam daftar immigration, Jabatan Immigration. Tetapi malangnya hanya 5% saja yang mempunyai sijil akreditasi. Jumlahnya agak rendah 5% sangat rendah ya. So 5% ni kita tengok tak kenalah. Jadi apa yang kita berbincang bersama CIDB, kita berbincang kata kita perlu lakukan sesuatu untuk demi kebaikan negara. Jadi apa yang kita buat, CIDB telah melantik CLAP untuk bekerjasama bersama Akademi Bina Malaysia untuk kita buat satu program secara besar-besaran untuk memastikan semua 638,000 ni untuk menjalani program akreditasi. Dan kita jangkakan dalam tempoh 3 hingga 5 tahun, insya-Allah kita dapat menyelesaikan kesemua pekerja asing di dalam sektor pembinaan mempunyai sijil. Jadi apakah peranan CLAP dalam pengurusan akreditasi ni? Peranan CLAP sendiri. Peranan CLAP sebenarnya agak besar, iaitu melakukan satu promosi besar-besaran macam apa yang kita buat hari inilah. Dan juga kita buat engagement dengan pihak kontraktor. Dan yang kedua sekali, kita menjadi satu pemudah cara, one stop center bagi mereka-mereka yang ingin mendaftar dalam program ini. Kami bertindak sebagai pemudah cara untuk kita key in atau mendaftar di dalam sistem CIMS CIDB. Jadi kami yang lakukan semua itulah. Ada road tour kan Datuk kan? Ada sekarang CLAP tengah aktif kan mengadakan road tour. Jadi mungkin Datuk boleh explain kan di manakah lokasi road tour tersebut? Okey, kami telah menjalankan beberapa siri road tour. Yang pertama sekali kita mulakan di Kuala Lumpur yang telah berlaku pada bulan Ogos, dan pada bulan September kita telah baru saja habis pada minggu lepas, iaitu satu program road tour di Johor, dan insya-Allah pada 8 hari bulan Oktober kita akan ada satu lagi road tour di Pulau Pinang dan akan disusuli dengan road tour di Selangor. Ini kenapa kita pilih 4 ni, kerana ia merupakan jumlah pekerja asing yang terbanyak di antara semua semua negeri. Jadi inilah merupakan road tour yang kita lancarkan. Tujuan road tour itu diadakan adalah untuk memanggil kontraktor-kontraktor dan memberi penerangan kepada mereka mengenai kepentingan SKKP tersebut. Okey. Jadi kita sangat penting, kenapa kita buat tadi, saya nak tambah sikit peranan CLAP adalah di samping kita jadi pemudah cara, maka kita akan aturkan jadual-jadual bagi program-program akreditasi ini. Jadual-jadual ni untuk pekerja-pekerja akan dimasukkan di dalam Akademi Bina Malaysia yang terletak di Kuala Lumpur ada, di Johor, di belah utara pun ada, di Pulau Pinang, dan di Sabah, di Pantai Timur, dan juga di Sarawak. Jadi ini yang tugas yang paling berat yang kita nak susun sebab dia merupakan satu tugas untuk kita nak jadualkan pekerja-pekerja ini supaya mereka mempunyai masa yang cukup untuk buat penyediaan akreditasi. Satu yang baik kan, bermaksudnya kontraktor walaupun dia berada di luar Kuala Lumpur kan, di luar Selangor, bermaksud mereka tak perlu untuk datang untuk membuat penilaian tersebut. Mereka hanya perlu pergi ke ABM yang berdekatan. Okey, itu sebenarnya yang diuruskan oleh CLAP. Okey. Jadi maksudnya CLAP ni adalah merupakan satu organisasi yang memudahkan. Okey, semua urusan SKKP tersebut. Betul. Okey. Jadi peranan CLAP boleh saya katakan ini sebagai pelaksana. CLAP merupakan satu agensi pelaksana di mana kita akan menguruskan, maknanya kita menguruskan dengan pekerja asing, kita juga menguruskan dengan kontraktor, kita menguruskan dengan CIDB, dan kita menguruskan dengan Akademi Bina Malaysia. Ini satu peranan yang sangat besar lah. Satu peranan yang sangat besar dan rumit. Dan untuk kita terangkan kepada bukan saja kontraktor, tapi juga kita terangkan kepada pekerja itu sendiri betapa pentingnya program akreditasi ini untuk mereka. Betul. Jadi bermaksudnya mereka hanya datang ke CLAP dan CLAP akan uruskan daripada A sampailah ke Z. Yang pentingnya sekali dengan yang saya nak tekankan di sini adalah perkhidmatan kami ini tidak mengenakan sebarang bayaran tambahan. Tak ada tambahan charge tambahan. Ini yang selalu orang risau ni kan. Jadi kos, apa yang sebenarnya? Sebenarnya kalau kita tengok trade ini harganya cuma RM600
dan tak ada tambahan RM1 maupun 10 sen yang dicaskan dikenakan oleh klub. Jadi kita memang apa yang dicaskan oleh STB itulah yang kita buat. Di samping itu kita kalau nak tengok promosi apa kita buat sekarang ni, kita tengah buat promosi ni, dia panggil first serve first come lah. Ataupun first come first serve. Di mana siapa yang mendaftar dulu kita memberikan topi keselamatan secara percuma. Siapa yang cepat lah. Hard hat, safety hat. Okay. Ya. Dan di samping itu juga semua kita bagi percuma bagi mereka yang ini menjalankan program akreditasi ini. Kita beri satu uniform yang kata untuk mereka bekerja lah. Jadi semua akan dapat satu uniform yang agak unik, yang selaras dengan kita punya aspirasi lah untuk memastikan semua pekerja ni nanti akan satu Malaysia suatu hari nanti akan memakai satu uniform yang sama. Oh, jadi bila orang tengok uniform tersebut, orang dah tahu, okay, you are a certified pekerja binaan. Betul. Itu yang kita, jadi betul tak Datuk? Bila kan satu-satu kontraktor, syarikat kontraktor tersebut mempunyai pekerja-pekerja yang telah diakreditasikan, memiliki SKKP, dia akan mewujudkan confident, betul? Dia mewujudkan confident kepada pelanggan, betul, kepada pengguna, kan, macam tu. Itu sebenarnya yang Clap cuba sampaikan, ya. Betul. Ini yang kita nak sampaikan, bukan saja kalau kita tengok bukan saja kontraktor yang mendapat manfaat, tetapi juga dari sektor pembinaan itu sendiri. Dan juga kalau kita tengok dari segi pengguna. So kalau kita kebiasaan biasanya kita nak mutu yang orang kata berkualiti, produktiviti yang tinggi, maka kita mesti memerlukan satu pekerja yang mahir untuk membuat sesuatu perkara. Kalau kita tengok contoh, kalau kita beli rumah dah hampir sekarang mungkin 400,000, 500,000 jumlah yang besar, maka sudah tentu kita memerlukan pekerja yang mempunyai sijil akreditasi yang berkemahiran tinggi untuk kita pastikan supaya kualiti pembinaan ini sangat baik di dalam sektor pembinaan. Betul. Okey, untuk kepada pekerja-pekerja tersebut, pekerja-pekerja itu sendiri pun, bila dia ada sijil, itu juga merupakan satu value, kan? Betul. Macam satu degree lah. Ya, betul. Satu degree kepada satu ijazah. Recognition lah. Satu recognition. Jadi pekerja-pekerja ni boleh jadikan CJ tersebut sebagai kita panggil value apabila mereka meminta pekerjaan kepada syarikat-syarikat kontraktor. Betul. Di samping itu juga kalau mereka sudah habis kontrak lah contohnya. So jadi bila dah habis kontrak ni, sijil ini boleh dibawa balik dan boleh guna pakai di negara-negara yang luar sana yang mungkin nak ambil mereka bekerja semula. Jadi sijil ini kalau kita tengok, kalau sekarang ni mereka telah bekerja, apakah kita nak tengok betul ke mereka mahir ke, betul ke tak mahir dan sebagainya. So tiada penilaian dibuat. Dengan adanya sijil akreditasi ni, maka pekerja itu sendiri mendapat orang kata confidence yang tinggi lah, sebab dia dapat dinilaikan berdasarkan kemahiran mereka itu sendiri. Tersebut. Jadi kira macam ada harga lah. Betul. Ada harga, ada value, kan. Jadi syarikat kontraktor pun ada confident untuk nak melantik pekerja-pekerja tersebut. Betul? Ya, betul. Okey. Okey Datuk, apakah bidang-bidang kemahiran yang diiktirafkan melalui SKKP? Okey, sebenarnya kita akan fokus kepada 6 trade. 6 trade tersebut adalah formwork carpenter, kita ada bricklayer, kita ada plasterer, kita ada barbender, carpenter joinery dan juga concreter. Ini adalah 6 trade yang kita fokuskan pada program kali ini. Walaupun dia ada 25 trade yang lain, tapi kita nak fokus pada program kali ini, kita akan fokus kepada 6 trade utama ini. Okey, dan penilaian akan dijalankan di? Penilaian akan dijalankan di Akademi Binaan Malaysia dan seterusnya selepas penilaian sijil dikeluarkan. Sijil ini akan dikeluarkan oleh CIDB. Jadi apa peranan Clap adalah lepas sijil dikeluarkan, kita akan upload di dalam eSKKP portal dan kita juga akan update di dalam sistem CIMS CIDB. Okey, faham. Okey, Datuk.
Tadi kita dah faham mengenai kepentingan SKKP kepada pekerja-pekerja binaan asing. Betul. Alright. Sekarang ni kita nak faham pula kepentingan SKKP kepada majikan. Okey, sebab tadi Datuk ada bagi tahu bahawa sekarang Clap sedang menjalankan satu road tour yang intensif untuk kita buat public awareness kan. Betul. Mengenai kepentingan SKKP kepada majikan. Ya, betul. Ya, jadi boleh Datuk terangkan apakah kepentingan SKKP ni kepada majikan tersebut. Okay, sebenarnya SKKP ni sangat penting kepada kontraktor kerana dalam Akta 520 bukan sahaja bahan binaan yang merupakan satu komponen utama, tetapi dari segi pekerja asing juga merupakan satu komponen utama. Jadi pentingnya kontraktor memahami akreditasi ni sebab memang ia satu keperluan. Memang dalam Akta 520 ni memang satu keperluan. Jadi apabila mereka pekerja melakukan satu-satu kerja, jadi mereka mesti mempunyai pekerja yang berkemahiran yang mempunyai sijil akreditasi. Secara tak langsung kalau kita tengok, pentingnya ni adalah bagi mengelakkan, yang pertama sekali bagi mengelakkan ini yang kita tak nak lah, compound dikenakan oleh CIDB dan juga nanti company kena blacklist. Oh, bermaksudnya apa, jika pihak penguatkuasaan masuk ke dalam site tapak pembinaan, jika didapati bahawa ada pekerja-pekerja tidak memiliki SKKP, okey, itu juga boleh dikenakan compound. Betul. Compound ni sangat besar lah. Jadi kalau kita tengok bukan sahaja kad hijau, tetapi kalau tak ada sijil SKKP ni atau sijil akreditasi ni, mereka juga boleh di compound. Pekerja dan juga majikan boleh di compoundkan di bawah CIDB lah, Akta 520. Tapi itu bukannya kita nak, orang kata nak menakut-nakutkan kontraktor lah. Yang paling penting kalau kita lihat, kalau kontraktor tu sendiri mempunyai kepakaran ataupun bila pekerja mereka dah mahir, dengan bangganya kalau kita tengok mereka dapat meningkatkan kualiti, dapat meningkatkan produktiviti. Dan peranan Clap nanti adalah satu peranan Clap untuk mewawarkan kepada di luar sana, seperti kementerian yang bertanggungjawab itu Kementerian Kerja Raya, yang kita akan mengatakan bahawanya mereka ini akan mendapat satu sijil penghargaan diiktiraf oleh CIDB bahawasanya semua pekerja mereka sudah mendaftar dengan akreditasi dan mempunyai kemahiran. Dan secara tak langsung bila kita tengok tu agak mudahlah bagi mereka nanti nak mendapatkan projek-projek kerajaan ke projek-projek swasta ke, apabila kita sendiri akan mewawarkan benda ni kepada pihak-pihak di luar sana. Betul kan. Jadi biar supaya majikan ni ada rasa bahawa dia merupakan satu yang menjaminkan, sesuatu yang menjaminkan projek-projek mereka, bahawa projek mereka akan menjadi sesuatu yang sangat berkualiti. Betul. Okey, jadi membuka mata juga kepada pihak-pihak penilai untuk memberi kontrak-kontrak juga ke Datuk kan. Secara tak langsung kalau kita tengok lepas ni kita mungkin ada satu sistem yang akan dibangkitkan oleh CIDB atau dibangunkan oleh CIDB. Makanya kalau kita tengok, kalau selepas ini projek hanya mereka yang mempunyai salah satu syarat adalah mereka yang telah akreditasi pekerja ini, jadi sudah tentu pihak di luar sana ataupun pihak PBT mahupun pihak orang kata vendor ataupun pemilik projek akan mencari kontraktor yang mempunyai, yang berkemahiran lah. Jadi mereka yang sudah ada kata kemahiran pekerja asing, dan sudah tentunya ini akan memudahkan dan memudah kepada pemilik projek dan juga memberi satu impact yang besar kepada kontraktor. Okey, itu yang sebenarnya kenapa Clap sekarang sangat agresif. Betul. Ya, okey, untuk memastikan bahawa kontraktor mempunyai kesedaran. Ya, betul. Betapa pentingnya SKKP tersebut ya. Okey. So, okey Datuk. Jadi kan sebelum kita nak mengakhiri ni, ataupun adakah apa-apa lagi yang Datuk nak tekankan mengenai sijil kompetensi kemahiran pembinaan ini? Okey, Puan Aida, kalau kita tengok ya, dalam data CIDB mungkin ada 140,000 kontraktor yang berdaftar. Okey. Bagi kalau kita tengok pula data immigration menunjukkan ada hampir 638,000 kontraktor, pekerja asing, yang di mana hanya 12,000 saja yang mempunyai pekerja asing, 12,000 kontraktor. Okey. Jadi 12,000 ni mewakili 140,000. Okey. Jadi kita nak fokuskan 12,000 ni yang ada pekerja asing.
Jadi amat penting kita fokuskan roadshow kita pada 12,000 ni supaya nanti kontraktor yang 13,000 ni ataupun yang seterusnya akan follow ataupun akan mengikuti jejak sama di bawah 12,000 kontraktor ini. Okey, sebab itu fokus yang kita panggil fasa pertama ini adalah fokus kepada 12,000 kontraktor tersebut. Yang paling penting saya nak ingatkan di sini, berkemungkinan besar kalau mereka kontraktor ini dapat projek baru, mungkin kata tahun depan dan sebagainya, bila mereka tidak buat akreditasi, kita khawatir untuk kalau dia dapat projek baru, mereka tidak akan diberikan kota yang baru. So dia nak ambil pekerja asing dah tak boleh, sebab apa? Yang sedia ada ni pun dia tak ada akreditasi, mana mungkin esok pekerja asing yang baru dia nak ambil juga. Ini yang tengah kita rancang bersama pihak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kerja Raya supaya mengekang kontraktor yang gagal ikut syarat ni lah. Jadi dia nak ambil pekerja-pekerja baru dah tak boleh nanti. Ini yang kita khawatir. Kan sebenarnya. Dia sebenarnya kan konsep SKKP ni kita nak supaya majikan faham. Betul. Majikan faham bahawa apa yang dibuat ni adalah benefit balik kepada mereka. Betul kan? Betul. Kita bukan nak, maksudnya CLAP, CIDB bukan nak menyusahkan majikan. Tetapi sebenarnya memberi banyak faedah-faedah kepada mereka. Betul kan? Jadi okey Datuk. Adakah menjadi satu juga tugasan kepada CLAP ya, apabila CLAP keluar, tadi Datuk kata ada 15 negara sumber, betul? 14 negara sumber. 14 negara sumber. Adakah juga CLAP ada satu perancangan untuk keluar dan memberitahu kepada 14 negara sumber ni bahawa berkenaan dengan SKKP ni, berkenaan dengan sijil ini? Maksudnya apabila untuk memberitahu supaya pekerja-pekerja mereka akan merasa bangga untuk membawa balik sijil ni ke negara mereka semula, supaya negara sumber ni faham berkenaan dengan sijil tersebut kan. Sebenarnya CIDB telah pun menulis orang kata satu sepucuk surat ataupun pemakluman kepada 14 kedutaan ini mengenai kepentingan akreditasi ini. Dan juga suatu hari nanti kalau ianya berjaya dilakukan di Malaysia yang sekarang kita dah buat, kita dalam perancangan ataupun CIDB dalam perancangan untuk mewajibkan mana-mana nanti pekerja asing yang ingin dibawa masuk selepas pada ini mesti menjalani kursus akreditasi di negara sumber. Jadi maknanya kat sini kita buat, yang nak masuk baru pun besok kita buat. Jadi maknanya balance lah, sama rata. Jadi dah dijalankan pun oleh CIDB telah memaklumkan kepada pihak kedutaan negara sumber. Saya sendiri telah turun padang kepada kedutaan Indonesia, kedutaan Bangladesh dan kedutaan Pakistan dan juga beberapa kedutaan untuk pemakluman mengenai program ni lah. Jadi mereka pun faham, mereka support, mereka sokong, kerana ini adalah demi kebaikan pekerja mereka sendiri dan juga demi kebajikan mereka terpelihara. Jadi kita tak naklah orang kata mereka ini balik dengan tangan kosong. Sekurang-kurangnya apabila mereka berada di sini adalah sesuatu yang dibawa balik ke negara sumber mereka nanti. Sesuatu yang boleh dibanggakan. Ya, betul. Yes, exactly. Okey. Jadi kan Datuk, akhir sekali apakah harapan CLAP terhadap pelaksanaan SKKP ni? Okey, apa yang saya harapkan yang paling penting adalah pihak berkuasa tempatan, pihak pemilik projek ataupun boleh kita katakan developer lah, faham akan konsep ni. Maksudnya mereka kata ini adalah satu keperluan, dan juga harapan saya kepada 12,000 kontraktor ni supaya lekas-lekaslah, cepatlah untuk mendaftar supaya kita ada tindakan susulan, iaitu untuk menaikkan taraf orang kata menaikkan taraf kualiti pekerja majikan ataupun kontraktor dan juga pekerja tersebut. Dan saya harap jangan tunggu hingga saat-saat akhir untuk mendaftar pekerja tersebut. Kita telah memberi masa yang cukup untuk mereka mendaftar, dan saya rasa ABM mempunyai orang kata ruang yang cukup luas untuk mereka mendaftar melalui CLAP. Dan sebenarnya penilaian SKKP ni bukannya satu yang rumit kan Datuk kan? Tak ada. Tak ada, dia mudah benda saja mudah kan, saja. betul kan? Sebab mereka dah bekerja sini hampir lebih 3 tahun ke atas. Jadi benda yang kita buat ni adalah benda basic lah, contohnya macam mengikat bata ataupun kita kata mengikat bata ni satu benda yang sebenarnya benda basic lah kan. At least dia ada satu kemahiran
Jadi takkanlah dia tak boleh buat kan. Ataupun kita kata konkretor, benda yang mudah untuk sebenarnya kalau tanya saya sendiri rasa boleh kot benda ni, saya boleh lulus kot. Boleh. Boleh lulus kan. Maksudnya boleh, insya-Allah boleh lepas boleh lah lepas kira lah kan ujian dia ni. punya Ya, betul. Okey. So terima kasih Dato'. Alright. Jadi sebelum kita tutup ya berkenaan dengan kesedaran ya untuk memiliki SKKP, jadi kita kena tahu bahawa ini sebenarnya merupakan satu nilai tambahan ya, merupakan satu nilai tambahan dan juga merupakan satu aset penting untuk menyumbang ke arah pembangunan pembinaan di dalam negara Malaysia sendiri. Betul. Okey, so terima kasih. Kembali kita sebentar lagi untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi dan peranan-peranan KLAP di dalam faktor-faktor yang lain pula ya. Okey, terima kasih. Kembali kita ke podcast by Ice Forward dan bersama kita adalah Ketua Pegawai Eksekutif ya yang berbahagia Datuk Abdul Rafiq bin Abdul Rajiz. Okey, daripada Ketua Pegawai Eksekutif Construction Labour Exchange Centre Berhad KLAP ya, anak syarikat CIDB Malaysia. Okey Datuk, selalulah kita kan bila construction, tapak pembinaan saja green card. Betul. Okey, construction, tapak pembinaan green card. Okey, jadi boleh Datuk terangkan mengenai green card tersebut? Okey, terima kasih Puan Aida. Green card ni dia punya nama sinonimnya kad hijau lah. Tetapi kalau ikutkan dia adalah kad personel binaan. So dalam Akta 520 ni, sesiapa yang ingin masuk ke tapak, tak kiralah pekerja mahupun supervisor dan sebagainya, mesti mempunyai kad hijau. Elemen kad hijau ni sebenarnya adalah satu pendaftaran di bawah CIDB. Dan kad hijau ini merupakan satu elemen penting yang untuk memberi maklumat kepada CIDB khususnya, iaitu mereka berdaftar dengan CIDB. Dan kalau kita lihat sebenarnya elemen-elemen CIDB ni biasa orang kata pendaftaran. Sebenarnya banyak elemen lain yang ada di dalam kad hijau selain daripada insurance coverage lah. Jadi banyak elemen baru yang saya rasa yang mungkin ramai tak tahu sebenarnya. Ya betul. Ya. Apa sebab tu saya difahamkan ya, selepas 10 tahun lah kalau tadi Datuk kata mula wajib digunakan pada 1 Jun 2015, maksudnya dah 10 tahun. Betul. Kan, jadi KLAP akan mengadakan satu inisiatif yang terbaru ya, berkenaan dengan green card ini ya, Datuk. Okey, saya ingin sebutkan di sini bahawasanya elemen-elemen baru ni orang kata telah kita guna pakai sebenarnya. Dah bermula sejak 3 tahun yang lepas. Kita dalam proses pilot project dan saya rasa telah diguna pakai dan kita akan war-warkan. Kita dah mula sesi untuk pelancaran pemakluman kepada pihak kontraktor. Antara elemen yang paling penting di dalam kad hijau sebenarnya adalah iaitu e-wages system. Ataupun dia panggil e-wallet system di mana setiap pembayaran gaji boleh dimasukkan di dalam kad hijau. Kalau kita tengok dekat kad hijau tu dia ada lambang yang color orange, color kuning. Itu bukan saja-saja color design lah sebenarnya. Itu adalah lambang Mastercard. Okey. So kalau kita tengok dah advance dah kad hijau ni. Betul. Ui, bangga tu kalau ada lambang tu kan. Bukan senang untuk nak mendapat lambang tersebut kan. Betul lah. Bayangkanlah pekerja asing ada Mastercard Mastercard. So satu kebanggaan, betul kan. Jadi by having that Mastercard, ada lambang Mastercard, adakah e-wages ini juga merupakan kad bank? Ya, dia merupakan satu kad bank atau dia bertindak sebagai debit card lah. Jadi sekarang ni kalau kita tengok pekerja asing nak pergi ke bank nak buka akaun semua susah. Jadi apa yang kita lancarkan di sini adalah satu sistem di mana dia boleh pergi ke Speed 99 ke, dia boleh pergi isi minyak ke. So itu adalah satu elemen debit card yang boleh digunakan pakai selain daripada
e-wages system, iaitu pembayaran gaji dimasukkan di dalam akaun tersebut. Oh, jadi bermaksudnya dia adalah merupakan satu yang sangat mudah di mana pekerja-pekerja asing ni tak perlu untuk membuka akaun bank ke ataupun Betul. maksudnya Dia tak perlu buka bank account lagi. Okey. So ia bertindak sebagai satu buku. Dulu kita ada kalau zaman dulu semua ada buku bank. Sekarang ni semua pakai kad. Betul. Jadi gaji boleh dimasukkan dari situ, pembayaran boleh dilakukan di situ, nak top up pun boleh dan sebagainya. Okey, saya juga tahu bahawa kata e-wages juga ni sebenarnya ada apps dia ke ataupun dia ada apps Ya, dia betul. So maksudnya tadi tu kita cakap debit card tadi tu. Jadi dia ada apps dia sendiri yang setiap pekerja asing boleh nak hantar duit, nak buat semakan mengenai pertukaran dia punya pertukaran wang duit. Jadi bertindak sebagai simpanan duit pun di situ. Jadi dia ada apps tu sendiri. Maknanya kad hijau ni bukan saja kad saja, tetapi bertindak sebagai dia ada satu apps lagi. Ini ciri-ciri tambahan yang baru yang ramai yang tak tahu sebenarnya. Betul. Maksudnya sangat memudahkan, betul kan? Sangat memudahkan. Sangat-sangat memudahkan. Maksudnya semua merchandise kan telah faham berkenaan dengan fungsi kad hijau ni lah. Jadi bermaksudnya apabila pekerja-pekerja binaan asing tunjuk kad hijau tu, mereka dah tak boleh perlu ada macam sebarang any hesitation untuk tidak menerima, betul. Kan? Kebiasaan kalau kita tengok puan, biasanya kad hijau ni orang akan bawa, pekerja asing akan bawa di mana-mana saja. Pasport disimpan di pejabat dan sebagainya, sebab kalau bawa pasport di tapak bena memang teruklah, akan rosak dan sebagainya. Betul. Jadi fungsi kad hijau ni juga sebagai kad pendaftaran. Kalau kita tengok tadi dah masuk ada e-wages, debit card, lepas tu dia ada app dan pelbagai benda yang boleh satu hari nanti dia boleh dapat collect point juga lah kat situ. Yes, exactly. Collect point tu mesti akan membuatkan pekerja-pekerja rasa macam sangat happy, betul. Saya kan? mesti nak kad hijau kan. Saya mesti sangat nak kad hijau tu lah tersebut, betul kan. Jadi akan ada new facelift lah, new design. InsyaAllah kita sedang menunggu tarikh daripada Yang Amat Berhormat Menteri Kerja Raya sebelum kita nak launch benda ni. Design ni akan berbeza daripada design yang sekarang lah. Facelift yang barulah. Dia macam kereta ke, ada tambahan facelift lagi yang lebih menarik untuk kita nanti. Kita tunggu sajalah nanti. Betul. Tarikh nanti untuk kita lancarkan. Betul, sebab dia macam kad-kad biasalah, kad-kad membership ke apa kan. Bila you ada new design, orang akan macam sangat happy untuk memiliki kad-kad tersebut, betul kan. Okey Datuk, adakah kad hijau ni with the new facelift, the new function enhancement ni kan merupakan sebahagian daripada aspirasi kerajaan? Betul, kalau kita tengok dalam aspirasi kerajaan dasar RMK 13 nak mengurangkan pengambilan pekerja asing ataupun kita nak mengurangkan keberadaan pekerja asing. Jadi dengan adanya kad hijau ni kita boleh tahu jumlah perbelanjaan pengaliran wang keluar masuk di dalam dan juga di luar negara. Jadi ini merupakan satu inisiatif kerajaan di mana kerajaan boleh memantau perbelanjaan pekerja itu sendiri. Di samping kalau kita kata kita nak hantar duit dan sebagainya, ini merupakan satu elemen yang sangat penting. Aspirasi kerajaan nak mengurangkan pekerja asing, di samping kita nak memantau pengaliran wang masuk. Boleh terangkan apakah itu fungsi penting e-wages? Okey, e-wages ni ada beberapa fungsi. Pertamanya sekali platform digital yang digunakan untuk kita jejak dan mengurus dan melaporkan data pembayaran gaji pekerja asing binaan bagi tujuan pemantauan. Itu merupakan salah satu utama dia lah. Dan kedua sekali kalau kita tengok e-wages ni juga untuk membayar pemantauan, iaitu pemantauan pembayaran gaji secara digital kepada majikan dan juga pekerja asing itu sendiri. Dan ia mempunyai satu pengkalan data khusus yang diletakkan di bawah CIDB nanti. Maka pengkalan ini merupakan satu pengkalan yang data yang agak besar lah dan berpusat di CIDB. Dan selain daripada itu juga e-wages ini bertindak sebagai satu kad debit ataupun dia boleh fungsi dia sebagai direct debit kepada pekerja-pekerja asing dan juga kepada kontraktor. Dia macam e-wallet lah lebih kurang.
kita bersama dengan Datuk Abdul Rafiq ya. Sebentar tadi kita ada membicarakan, Datuk Rafiq ada menjelaskan mengenai satu fungsi yang telah di-enhancekan di dalam kad hijau. Okey, dan satu lagi fungsi yang merupakan enhancement in function dalam kad hijau adalah merupakan Site Attendance System, SAS ya. Okey, so jadi Site Attendance System ni akan dilaksanakan bertujuan untuk memperkukuhkan pemantauan tenaga kerja serta keselamatan di tapak pembinaan secara menyeluruh. Okey, jadi Datuk, adakah SAS ini adalah merupakan satu fungsi yang akan diberikan penekanan oleh pihak CLAP dan pihak CIDB? Baik, ini merupakan satu elemen tambah nilai daripada elemen kad hijau itu sendiri. Tadi kalau kita tengok kad hijau dia ada e-wages ataupun e-wallet system. Makanya SAS Site Attendance ni merupakan satu elemen yang baru yang insya-Allah bakal dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kerja Raya. SAS ni sebenarnya adalah satu sistem pemantauan. Kalau kita tengok di pejabat, kita dah memang ada, kalau dulu kita panggil attendance system. So sekarang ni kita panjangkan tersebut iaitu kepada site attendance system, di mana dia akan memantau pergerakan pekerja asing di setiap tapak. Makanya kalau kita tengok dengan adanya sistem ni, kita akan mengurangkan atau kita boleh elak tapak bina dimasuki oleh pendatang tanpa izin. Dan bagi site attendance system ni akan diletakkan di semua tapak bina, dan kemudiannya dia merupakan satu elemen di mana dia akan diletakkan satu pusat data center di CIDB. Jadi dalam setiap masa CIDB maupun agensi kawal selia boleh mengetahui keberadaan setiap pekerja asing di semua tapak di satu Malaysia. Ini rancangan kita. Oh, rancangan maknanya ini monitoring tu akan dibuat secara real time ke? Ya, secara real time, secara real time lah. Okey, jadi maksudnya orang boleh tahu kata kedudukan pekerja A sedang berada di mana pada ketika itu. Betul. Okay. Jadi kita nak elakkan di mana kita tak nampak mana pekerja ni sekarang dan sebagainya. Dan secara tak langsung setiap projek tu atau project manager maupun pemilik projek akan tahu berapakah jumlah pekerja asing sebenarnya berada di tapak pada satu masa. Contohnya kalau kita tadi dah di pekerja tu dia diakreditasi, jadi kita tahulah dalam satu tapak ni contohnya plasterer, berapa plasterer yang masuk, berapa barbender yang masuk, waktu bila dia keluar, waktu rehat dan sebagainya. Jadi ini akan mengurangkan risiko kalau sesuatu benda yang berlaku, yang benda tidak diingini berlaku, kalau contoh bangunan runtuh dan sebagainya. Jadi kita tahu berapa jumlah pekerja asing yang sedang berada di dalam tapak bina tersebut. Betul. Jadi maksudnya bila berlakunya sesuatu kemalangan ke apa, kerja-kerja penyelamatan, kerja-kerja rescue ni juga sebenarnya boleh diadakan. Betul. Sebab kita ada data siapa sebenarnya berapa jumlah sebenarnya pekerja yang berada di tapak pembinaan tersebut. Betul kan? Okey, dan selain daripada itu maksudnya pekerja-pekerja ni tak boleh ponting lah Ya, betul, tak boleh ponting lah. Jadi yang bagusnya main contractor akan tahulah berapa subcontractor ni hantar pekerja pada setiap masa. Kalau sekarang ni dia tak boleh tahu betul ke kalau dia hantar 10 pekerja asing, contoh barbender, walaupun dia perlukan 20, adakah dia hantar 20 atau 10 dan sebagainya. Ini secara tak langsung akan meningkatkan produktiviti di tapak bina tersebut. Betul, it's a check and balance. Betul. It's a check and balance. Okey. Adakah SAS ini juga akan membantu terus supaya kepada untuk mengurangkan pekerja tanpa permit ataupun kita panggil parti inilah, kan, betul kan? Kalau kita tengok dalam rancangan RMK 13, kita nak mengurangkan pekerja asing. Di samping itu juga kita akan mengurangkan pendatang tanpa izin. So kalau kita tengok dalam projek tersebut, kalau kita ada pekerja asing yang illegal, tak boleh masuk tapak lah. So jadi pekerja asing yang sah saja, yang mempunyai kad hijau saja yang boleh masuk ke tapak. Okey. Datuk, dengan pelaksanaan program site attendance ni kan, adakah ada sebarang impact cost kepada kerajaan, kepada kontraktor, kepada pekerja
ada sebarang cost impact Kalau kepada sistem mereka? yang dibangunkan oleh CIDB merupakan sistem rahmah lah. Dipanggilkan sistem site attendance rahmah. Maknanya tiada kos tambahan kepada pekerja, tiada kos kepada kontraktor itu sendiri. Maknanya zero cost ataupun tiada kos langsung diperkenalkan kepada kontraktor atau dikenakan sebarang kos kepada kontraktor. Jadi kontraktor tiada kos. Kos ini akan sebenarnya diabsorb atau ditanggung sepenuhnya oleh CLAP dan juga CIDB. Maksudnya tidak ada perlu dibimbangkan, betul, betul. terhadap SAS tersebut kan? Betul. Sangat-sangat rahmah ni kalau dah tak ada kos ni, betul-betul rahmah ni Dato' kan? Ya, betul. Jadi bermaksudnya kontraktor majikan perlu mengambil inisiatif ni sebagai satu inisiatif yang kita panggil satu yang sangat membantu kepada industri pembinaan di dalam negara kita kan. Jadi kontraktor sepatutnya shouldn't say no lah, betul, kepada SAS kan. Tak sepatutnya lah. Tak sepatutnya dijalankan. SAS ni akan dirasmikan, akan dilancarkan ya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi ya. Dalam masa yang terdekat ini lah ya. Dia punya tu. Alright. Datuk, boleh terangkan sejauh manakah inisiatif SAS Site Attendance System untuk menjadi satu pendorong utama dalam memperkasakan industri pembinaan di Malaysia ni? Kalau kita tengok ada tiga perkara utama yang kita nak bangkitkan pasal SAS ni. Yang pertama sekali, dia meningkatkan profesionalisme pada industri pembinaan itu sendiri. Dan keduanya sekali iaitu keselamatan di tapak bina, dan yang ketiga sekali sebagai pemacu transformasi digital di dalam industri pembinaan. Ini tiga teras utama. Yang memang diterapkan dan akan diwawarkan di luar sana. Betul. Datuk ingin mengupas sedikit mengenai fungsi-fungsi tersebut? Kalau kita tengok pada yang pertama, profesionalisme industri pembinaan, yang paling penting ialah bagi memastikan industri ini bertanggungjawab, lebih patuh kepada undang-undang, dan orang kata lebih bersistematik dalam pengurusan tenaga kerja di dalam sektor pembinaan. Dan maksudnya kat sini dah tak ada manipulasi, data-data palsu dan sebagainya lah. So macam saya cakap tadi, hanya pekerja-pekerja yang mempunyai dokumen yang sah atau pas lautan kerja sementara yang sah saja boleh menggunakan sistem SAS. Dan juga yang secara tak langsung, kalau kita kata macam keselamatan, sekiranya berlaku sebarang kemalangan maupun runtuhan bangunan, jadi senang orang kata kita boleh tahu berapa keberadaan pekerja-pekerja yang ditimpa kemalangan di tapak bina tersebut. Jadi itu amat penting untuk rescue team dan sebagainya. Jadi boleh diambil masa yang sangat pantas dan lebih cekap bagi tujuan menyelamat dan sebagainya. Dan yang ni adalah yang ketiga, pemacu transformasi digital. Kita pun dah tahulah sekarang ni industri 4.0 dan sebagainya. Jadi ini amat penting untuk industri pembinaan ke depan dengan transformasi digital. Dan ia akan menjadikan satu data yang telus, berintegriti dan juga selaras dengan amalan global antarabangsa. Good. Very well explained actually. Thank you so much. Datuk, apakah harapan Datuk terhadap sebagai seorang ketua yang akan menjadi ejen pelaksana ataupun ejen pemantau kepada SAS ni? Jadi apakah harapan Datuk terhadap sistem site attendance system ni? Harapan saya adalah SAS ini dapat diterima baik di semua peringkat, maupun di developer maupun di peringkat subkontraktor itu sendiri, dan menerimanya dengan hati yang terbuka. Bukannya untuk kita nak beri tekanan kepada industri, tetapi kalau kita tengok dalam tempoh 5 tahun akan datang, ini merupakan satu pemacu di dalam industri pembinaan. Kontraktor jangan ragu-ragulah dengan apa yang CIDB buat ni. Biasanya kontraktor akan ragu-ragu memberi tekanan. Sebenarnya bukannya tekanan, tapi kita menambah baik di dalam kelestarian industri pembinaan. SAS secara tak langsung tak lama lagi bakal dibangunkan, macam saya cakap tadi. Sekarang ni adalah rahmah, dan kalau kita boleh dapat, yang paling penting adalah kolektif data. Jadi data boleh dikumpul dan data ni boleh diguna pakai bagi kita nak merancang industri pembinaan yang semakin, orang kata semakin sangat penting
semakin orang kata semakin sangat penting di dalam industri pembinaan. Jadi kontraktor sudah mestinya harus bersedia dengan transformasi digital ini. Dan kita pun dalam kata kita dah guna AI, BIM dan sebagainya. So kontraktor mesti bersedialah daripada sekarang. Dan ini kita akan menyediakan kontraktor dengan tunjuk ajar dan kita akan memberi segala panduan kepada kontraktor. Itu yang jadi bermaksudnya be open minded, work hand in hand untuk sama-sama melonjakkan dan memperkasakan industri pembinaan Malaysia. Alright. So terima kasih Datuk untuk harapan yang besar ya untuk pelaksanaan SAS dan juga e-wages. Dan juga enhancement function of green card. Okey Datuk. Sebelum kita mengakhiri sesi podcast by Ice Forward ini, sebagai seorang ketua pegawai eksekutif CLAP, satu organisasi yang diberikan peranan yang besar oleh CIDB Malaysia, apakah harapan Datuk dalam masa 5 tahun yang akan datang? Terima kasih Puan Aida. Harapan saya adalah bagi 5 tahun akan datang CLAP diberikan mandat yang lebih besar. Kita telah menjalani 22 tahun yang mencabar. Kita dah memproses kemasukan pekerja asing seramai 250,000 dan saya percaya dengan mandat yang baru, saya harap kerajaan dapat memberikan kemasukan pekerja asing diuruskan sepenuhnya oleh CLAP dalam tempoh 5 tahun akan datang. Banyak benda-benda baru, perkara-perkara baru yang telah CLAP bawa. Sebagai contoh, kita dah telah ketengahkan e-wages system, kad hijau, program akreditasi, tak lama lagi dengan SAS, Site Attendance System. Jadi semua ini telah kita bawa di dalam industri pembinaan dan saya percaya dalam rancangan RMK13 untuk mengurangkan kebergantungan pengambilan pekerja asing. Jadi ini merupakan elemen-elemen yang terbaik yang boleh diambil kira oleh pihak kerajaan bagi CLAP menguruskan sepenuhnya urusan pengambilan pekerja asing dan itu adalah menjadi harapan kami. Dan kita nak dalam 5 tahun akan datang, kalau kita tengok di luar sana, semua memakai uniform yang sama. Jadi kita tahulah, kalau kita kata pekerja asing saja sinonim dengan CLAP. Jadi contohnya kita dah terapkan di sini, semua mempunyai uniform yang sama. Dekat luar sana pun dah tahu pekerja-pekerja yang ada di luar sana mempunyai sijil akreditasi, kemahiran dan seterusnya, meningkatkan produktiviti di dalam industri pembinaan. Itu menjadi harapan utama saya lah, supaya kerajaan mendengar rancangan ini untuk kita sama-sama memastikan CLAP terus menerajui sektor pembinaan di dalam 5 tahun akan datang. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Jadi kami di pihak daripada tim podcast by Ice Forward akan terus mendoakan semoga Datuk diberikan kesihatan yang baik untuk terus menerajui CLAP dan juga turut sama mendoakan agar kesemua tim CLAP juga sihat dan terus bersemangat untuk membangunkan CLAP dan seterusnya meningkatkan kualiti dan mutu industri pembinaan di negara Malaysia. So terima kasih dan tahniah CLAP sekali lagi dan semoga kita sama-sama juga, terutamanya mereka kita panggil stakeholder di dalam industri pembinaan, terus menyokong CLAP. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.